Yang berhormat Tuan Hee Loy Sian. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya nombor 12. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa berusaha dan mencari jalan yang terbaik untuk mengurangkan kos sara hidup dan beban yang ditanggung oleh orang ramai, khususnya di bandar-bandar besar seperti di Petaling Jaya Selatan. Ini dibuktikan menerusi keputusan kerajaan pada 14 Februari 2009 yang lalu yang telah bersetuju untuk memansuhkan kutipan tol di Plaza Tol PJS2 arah ke Kuala Lumpur di Lebuh Raya Pantai Baru NPE. Di samping itu, kerajaan juga pada 17 Februari 2011 yang lalu telah bersetuju untuk mengurangkan kadar tol di Plaza Tol PJS2 arah ke Sunway di Lebuh Raya yang sama daripada ringgit Malaysia RM1.60 kepada ringgit Malaysia RM1 sahaja. Ini merupakan antara langkah progresif kerajaan untuk meringankan beban rakyat menerusi program transformasi kerajaan GTP. Walau bagaimanapun, kerajaan setakat ini tidak bercadang untuk memansuhkan keseluruhan kutipan tol di Plaza Tol PJS2 di Lebuh Raya berkenaan. Ini kerana kemampuan kewangan kerajaan adalah terhad dan peruntukan kerajaan tersebut perlu diagihkan secara adil dan saksama, termasuk untuk melaksanakan projek-projek pembangunan yang lain di seluruh negara. Terima kasih. Ya, Yang Hormat PA Terima Selatan. kasih Datuk Yang Betul. Soalan tambahan saya. Dan selama ini penduduk di PJS2 terutama di Taman Medan dan Taman Datuk Harun bantah dengan adanya wujudnya tol ni kerana jalan ni jalan yang asal, jalan Kelang lama, tapi diperluaskan, di-upgrade, tapi buat satu plaza tol yang ni berlaku pada zaman MP yang lalulah. Tapi selepas tol ni didirikan, penduduk memang bantah, mereka tak mau tol tu. So saya tak tahu mengapa menteri dan MP pada masa degil sangat, UMNO ketua cawangan sana degil sangat nak diri tol, nak adakan tol di sana. So saya nak minta penjelasan mengapa pada 2009 dan juga pada tahun ni tol di sebelah dihapuskan dan tol di sebelah lagi turunkan harga. Mengapa tidak dihapuskan supaya kita bantu penduduk di sana, sebab penduduk di Taman Medan semuanya banyak yang tak mampu, yang Ya, tinggal soalannya, di flat Pangsa Pori. So saya minta penjelasan dan juga maklumat berapakah pampasan yang telah diberi kepada konsesi tol kerana kurang cas 60 sen daripada RM1.60 kepada RM1. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebagaimana Yang Berhormat ketahui, selaras dengan hasrat kerajaan yang menyatakan rakyat didahulukan, sebab itu semenjak 2 tahun yang lalu kementerian saya meneliti dan mengkaji bukan saja di tol Petaling Jaya, malah lebuh raya bertol lain di negara ini, kerana kita tidak mahu membebankan pengguna-pengguna lalu lintas. Sebab itu kita lihat bukan saja di Kampung Medan, ada kawasan-kawasan lain, malah kalau kita sedia maklum, salah satu lebuh raya yang kita akan pastikan tidak ada kenaikan adalah seperti Lebuh Raya Plus dan MTD, dan kita juga akan mansuhkan ataupun robohkan satu plaza tol di Taman Konot Ceras. Ini menunjukkan bahawa pimpinan yang ada pada hari ini memberi perhatian serius atas tanggungan ataupun beban kepada penduduk-penduduk yang menggunakan lebuh raya yang ada pada hari ini. Dan sebagaimana Yang Berhormat nyatakan tadi, mengapa dia tidak dirobohkan sesama sekali, kerana kerajaan juga perlu menanggung kos yang terlalu banyak sekiranya semua tol yang ada di kawasan-kawasan perumahan ataupun di kawasan-kawasan di dalam bandar itu dirobohkan. Dan oleh kerana itu kerajaan mencari alternatif lain, antaranya kita pastikan jalan-jalan yang ada
di kawasan-kawasan yang bertol ini ada jalan alternatif lain supaya rakyat boleh buat pilihan sama ada menggunakan jalan bertol ataupun alternatif lain. Tapi dalam masa yang sama kita juga mengkaji bagaimana dapat kita memudahkan masyarakat menggunakan jalan bertol ini dengan harga yang berpatutan. Terima kasih.